Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak kongsikan cara saya masak nasi dagang, gulai ikan tongkol dan telur dan acar mentah yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula sediakan 500 gram beras wangi dan cuci bersih. Rendamkan beras kita dengan 500 ml air selama 3 ke 4 jam. Jika menggunakan beras wangi, tak perlu campur lagi dengan beras pulut. Setelah direndam, toskan air rendamannya dan masukkan beras ke dalam periuk pengukus. Ratakan beras dan buat lubang seperti dalam video untuk membantu beras masak dengan sekata. Kukus beras selama 30 minit dengan api yang besar. Setelah 30 minit, pindahkan nasi ke dalam besen dan masukkan 250 ml air masak. Kacau atau arung sehingga nasi betul-betul menyerap semua air. Sambung kukus lagi nasi selama 30 minit. Sementara menunggu nasi dikukus, kita sediakan santannya pula. Dalam periuk, satukan 125 ml santan segar, 1 sudu besar gula halus, 2 sudu kecil garam halus, 1 sudu kecil halba, hirisan 2 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Masak semua bahan ni sambil dikacau sehingga santan mendidih. Tutupkan api dan ketepikan dahulu. Setelah 30 minit, pindahkan semula nasi ke dalam besen dan satukan dengan santan tadi. Kacau atau arung sehingga nasi dan santan sebati. Saya kukus lagi nasi selama 15 minit. Setelah siap dikukus, masukkan nasi dagang ke dalam bekas dan tekan-tekan seperti dalam video. Untuk gulai ikan tongkol dan telur pula, mula-mula kita rebus ikan dahulu. Dalam kuali, satukan 1 kilo potongan ikan tongkol putih bersama-sama dengan 6 biji telur rebus, 3 biji gula melaka mini, 2 sudu besar garam halus, 1 sudu kecil ajino, 6 asam keping, 1/3 cawan cuka dan air separas ikan. Renihkan bahan-bahan ni dengan api sederhana sehingga air hampir kering dan ketepikan dahulu. Seterusnya, kisar halus 6 ulas bawang merah, 6 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu besar biji ketumbar dan air. Dalam periuk, panaskan 1 cawan minyak masak dan tumiskan bahan-bahan kisar tadi bersama-sama dengan 4 sudu besar cili bos sehingga betul-betul garing. Masukkan 1 pak kecil serbuk kari ikan, 1/2 sudu besar serbuk kunyit dan air. Sambung tumis lagi sehingga pecah minyak. Masukkan 2 kotak kecil santan dan air secukupnya ikut kepekatan kuah yang kita suka. Jika dimakan dengan nasi dagang, saya lebih suka kuah gula yang sedikit pekat. Sebolehnya gunakan santan segar, tapi jika tiada, guna santan kotak pun boleh. Masukkan 2 sudu besar kerisik dan kacau sebati. Masak kuah gulai kita sehingga mendidih sambil kerap dikacau supaya tak berketul. Masukkan air rebusan ikan tadi, garam, gula
dan asam jawa. Hati-hati menambahkan garam, gula dan asam jawa kerana air rebusan kita tadi dah ada rasa masin, manis dan masam. Seterusnya, masukkan semua telur rebus dan ikan tongkol tadi. Renihkan gulai kita sambil dikacau perlahan sehingga mendidih. Akhir sekali, masukkan beberapa biji cili padi merah dan hijau yang tidak dibuang tangkainya. Gulai ni lebih sedap jika dimasak malam untuk dihidangkan keesokannya. Seterusnya, kita sediakan acar mentah pula. Satukan irisan 1 biji timun jepun, 1 batang carrot, potongan buah nanas, hirisan 1 ulas bawang merah dan 1 inci halia, hirisan 1 biji cili besar merah, cuka, garam, gula dan sedikit air. Kacau sebati semua bahan-bahan ni. Pastikan acar kita cukup rasa masam, masin dan manis. Sebelum dihidangkan, saya suka simpan dahulu acar dalam cila. Hidangkan nasi dagang dengan gulai ikan tongkol dan telur dan acar mentah. Alhamdulillah, nasi dagang, gulai ikan tongkol dan telur dan acar mentah kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.